Siapakah wanita cantik kelihatan bersama Tengku Ampuan Pahang Tengku Azizah baru-baru ni? Beliau adalah Sutida, permaisuri Thailand. Lahir pada 3 Jun 1978 di Hat Yai, Songkhla. Baginda dilantik sebagai permaisuri Thailand pada 1 Mei 2019 dan pertabalan rasmi berlangsung di Bangkok pada 4 hingga 6 Mei 2019. Sebelum berada di istana, baginda pernah bekerja sebagai pramugari di JA Airways, kemudian Thai Airways. Seterusnya, baginda menyertai tentera Thailand dan dalam tempoh yang begitu singkat, baginda mencapai pangkat jeneral sebelum dilantik sebagai pengawal peribadi raja dan seterusnya mengetahui unit operasi khas di bawah komando raja. Permaisuri Sutida dikenali sebagai figura moden, berdisiplin dan aktif dalam sukan, khususnya dalam sukan layar. Baru-baru ini baginda mencipta sejarah apabila memenangi pingat emas dalam acara Killboat campuran di Sukan SEA 2025, berperanan sebagai ahli taktik dan juru kemudi utama pasukan Thailand.